Maka bila ahli sunnah wal jamaah pakar-pakar dakwah pula ahli sunnah wal jamaah semua tak ahli sunnah wal jamaah. Maka digaris pula ulama kemudian mutaakhirin bila itlaq, bila sebut ahli sunnah wal jamaah iaitu terkena kepada Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Itulah garisan dia. Apabila kita nak tahu bagaimana Asy'ariyah Maturidiyah, kita mengaji kitab je lah. Ulama ahli sunnah wal jamaah daripada Asy'ariyah dia urai. Maturidiyah sama-sama ahli sunnah wal jamaah. Pengikut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari digelarkan Asy'ariyah ataupun Asy'ariyah. Pengikut Abu Mansur Al-Maturidi digelarkan Al-Maturidiyah. Maka dua tu daripada ahli sunnah wal jamaah, dapat sedikit perbezaan di segi porong. Itulah kalau maka kita nak jalan dia bukan semata-mata kita dakwah ke ahli sunnah wal jamaah, kita kena belajar mengalir-aliran dia. Supaya juga dari segi kita mengaji fiqh. Kita di sebelah Nusantara ni, baik Malaysia, Indonesia dan kita di Fatani dan Cam mana tu. Kalau fiqh kita bermazhab Syafi'i. Sebab pendakwah yang bawa masuk Islam ke tempat kita adalah daripada ulama yang bermazhab Syafi'i daripada Yaman. Sebab tu yang mari tempat kita ajak beriman, memeluk Islam, dia ajar. Setelah kamu jadi Islam, kamu kena solat. Cara solat macam mana? Ajarlah. Mazhab Syafi'i kena ada niat, kena ada takbir, ucapan Allah Akbar, kena ada baca Fatihah. Kita panggil rukun solat yang 13. Kita ajar mazhab Syafi'i. Tiba-tiba datang orang Hindi, orang Kabul, Afghanistan. Mereka itu kebanyakan mazhab Hanafi. Kalau mereka mengajar, sembahyang itu tidak jadi fardu baca Fatihah, asalkan baca ayat Quran cukuplah. Itu mazhab Hanafi. Kita sudah terirak, sudah rajah dari mazhab Syafi'i. Kita ikut. Mesti kena bismillah, macam mazhab Syafi'i. Tu kita diajar. Maka kita bawa yang ini cukup. Itu nasbah fiqh. Tapi nasbah akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah. Maka kitab-kitab yang kita diajar, kitab-kitab yang kita belajar, sama ada di pondok-pondok, sekolah-sekolah agama, kalau kita Usuluddin daripada kita Asy'ariyah atau Maturidiyah, itu jalan ahli sunnah. Tapi kalau kita lain pada itu, dia panggil lari daripada jalan ahli sunnah wal jamaah. Itulah. Baik. Maka sebagai kita nak ambil contoh satu, itulah Imam Sanusi rahimahullah ta'ala, dia buat satu kitab, dia merupakan Ummul Barain. Maka dia bahas bicara di situ, maka dia bagi wajib kita i'tikad sebagai umumnya tiap-tiap sifat kesempurnaan semua wajib bagi Allah. Sebaliknya lawanannya tiap-tiap sifat kekurangan semuanya mustahil Allah. Itu umumkan dulu. Lepas pada tu dalam seumum sebanyak-banyak wajib atas kita sebagai tahu secara tafsir hanya 20 atau 13. Yang lagi termasuk dalam itu. Seperti kita pegang Nabi Allah ramai, beribu-ribu. Kita iktikad ramai Nabi Allah. Di kalangan Nabi Rasul lagi ramai, beratus-ratus Nabi lagi Rasul. Walaupun tu tak menentu angka berapa ratus. Wajib iktikad umum kita. Di dalam begitu wajib kita tahu secara tafsir 25 orang Nabi. Bukan hanya Nabi 25. Waktu kena kita tahu jalan tafsir dalam arti apa makna tafsir. Bukan mesti kata hafal ingat. Waktu bagus kita hafal ingat tu bagus. Sekalipun kita tak hafal, tak ingat, kalau tanya 25 mana cuba bilang. Tak cukup bilang. Berapa kali bilang tak cukup. Tak apa. Tapi kalau disoal, hak yang nama Ibrahim, hak kena dibakar api tu, nak tanyanya Nabi ke Rasul ke tidak? Kalau dia kata itu tak kena tu, tak boleh. Apa lagi kata Nabi macam mana kena bakar,
Tu makna tak kenal tu. Tak boleh. Nah, tu. Maknanya kena Ibrahim yang maklum itu Nabi ke Rasul ke tidak? Ya, Nabi Rasul. Tu payah kenal tafsir ni. Nabi Yunus hak kata kena ditelan ikan tu. Nabi Rasul tidak. Nabi pun kena telan ikan. Kata mana tak kenal lah tu. Ayo Nabi lagi Rasul. Nah, dan begitulah hak 25 tu bila sebut satu-satu kita mengaku ya Nabi. Lain pada tu umumkan. Luqmanul Hakim. Al-Quran surah Al-Luqman. Nabi ke Rasul? Nabi lagi Rasul ataupun tidak? Tu ulama khilaf. Bila khilaf, saya tak tahu tu, tak apa. Jawab, saya tak tahu tu. Nabi ke bukan Nabi, saya tak tahu. Tak apa. Sebab khilaf ulama. Luqman ada kata Nabi, ada kata dak, orang soleh. Zulqarnain. Nah, kita sebut dalam Quran dalam surah Kahfi tu. Nabi ke bukan Nabi. Kalau tak tahu tu, tak apa. Sebab ulama dia khilaf. Kata jangan kata sekadar. Kan? Inilah makna kata kita ambil peduli dengan agama supaya iman yang sudah ada tadi kau bertambah kijak, tambah kukuh, tambah tetap. Nah, kalau main kegonyangan mari, mudah-mudahan kita tak akan gugur iman kita. Itu jalan Ahlussunnah. Begitulah sifat-sifat hak wajib kita tahu secara huraian 13 ataupun 20 sifat. Itu hak tahu secara huraian. Hak lain lagi umumkan. Tiap-tiap sifat kekurangan mustahil atas Allah. Sebab tu setengah pada sifat kekurangan zalim. Mustahil atas Allah zalim. Apa makna zalim? Wad'u syai' fi ghairi mahalli. Hantar ke sesuatu tidak kena pada tempat. Setengah padanya contoh, orang yang beribadah, orang yang beriman, kan dia janji apa? Dia janji syurga. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan ayat lain pula dia sebut jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada ila akhir. Ini beberapa Al-Quran Allah janji terhadap orang mukmin. Dia janji akan balas dengan syurga. Tiba-tiba orang mati datang iman, dia tak bagi syurga. Ini yang panggil apa? Tak kena pada tempat. Janji nak balas syurga, tak bagi syurga. Ini mustahil atas Allah. Kerana masalah kekurangan. Menyalahi janji baik itu kekurangan. Adapun janji nak seksa. Nah, siapa yang melakukan kesalahan tapi lain pada kufur lah. Melakukan kesalahan maksiat lain pada kufur, mati di atas maksiat dengan tak bertaubat, harus bagi dia ampun. Kalau dia menyeksa juga, adil, kerana kena atas janji dia. Kalau dia nak ampun juga, ini kemurahan dia. Maka menyalahi janji nak seksa, tak seksa, ini tak masuk dalam kekurangan. Kan? Kalau kamu buat ini, nanti aku akan denda kamu. Kerana melanggarkan perkara ini, aku akan ambil salah, tindakan kamu. Tiba-tiba seorang itu nyelanggar sungguh. Maka kalau kita nak melakukan tindakan, adil namanya. Kerana dia melakukan kesalahan, adil namanya. Tapi kita nak maaf juga, kemurahan namanya. Kamu ini salah tak? Salah tak? Ya, salah. Kamu salah tak? Ya, saya mengaku salah. Kalau tindakan, ya serahlah, saya salah. Tak pada saya maaf. Itu satu kebaikan. Kan? Orang yang melakukan salah pada Allah, suruh solat tak solat, suruh puasa tak puasa, nama kita salah dengan Allah. Tapi kita orang beriman. Kita mengaku hak wajib, tapi kita tidak melaksanakan. Maka bagi Allah harus dia nak ambil tindakan kerana dia janji. Tapi dia nak maaf, itu kebaikan kemurahan dia. Tapi kalau janji orang buat baik, balas baik, apalagi satu kebaikan balas 10, solat je kita diwajibkan 5 kali sehari semalam, tapi janji balasan 50. Sebagaimana awal diperdu atas kita 50 solat sehari semalam.
Tapi dengan buat sahabat dimintakan tawaran, tinggal 5 hanya kena buat, kena melaksanakan 5. Tapi pahala 50. Tengok ni rahmat Allah Ta'ala kan. Tapi kita nak tawar lagi. Ada setengah kita nak tawar lagi, tak cukup lagi 5 waktu. Ada tinggal terus. Allah Ta'ala kurang banyak tu. Kan kalau kita orang berniaga letak harga RM50, orang tawar RM5, kita nak bagi tak? Murah-murah kita pun. Kita letak harga berapa ini? RM50 harga. Tawar boleh? Boleh. RM5 boleh tak? Oh, tawar 50, tawar RM5. Kalau kata 45, kemungkinan lah 45 boleh. Ni hak RM50, RM5 boleh tak? Hai, mana nak bagi tu? Tapi Allah bagi. Dia wajib 50, kalau nak mengekal atas 50 apa hanya muka dia Tuhan. Ikut dia lah. Tapi tak, kemurahan dia. Tawar tinggal 45, minta lagi tinggal 40, akhir tinggal 5. Kalau turut Nabi Musa suruh minta lagi tu. Suruh minta lagi. Tapi kata Nabi SAW, aku malu dah sekali dah. Dah berkali-kali dah aku minta, aku malu dah. Kan. Tapi Allah Ta'ala sudah menentukan 5. Jadi hak kita kena melaksanakan 5. Tetapi Allah Ta'ala balas 50. Mana 1, 10, 1, 10. Tengok kita mengaji buat puasa pun nak dengar hadis katakan, siapa berpuasa sebulan bulan Ramadan, kemudian diiringi dengan 6 hari Syawal, sama ada awal, tengah, akhir, sikutlah iringi 6 hari, maka dia katanya adalah puasa seorang itu menempati puasa setahun. Macam mana puasa setahun? Nah, ada sebulan menempati 10 bulan halanya. Tak cukup lagi setahun, nak 2 bulan lagi. Tambah lagi 6 hari. 6 hari menempati 60 hari. Bila 60 hari dijadikan 2 bulan. Itulah siapa puasa sebulan Ramadan diiringi dengan 6 hari Syawal, seolah-olah ia puasa setahun. Nah, melaksanakan sebulan 60 hari. Pahala dapatnya 360 hari. Salahnya begitu. Tengok ini kemurahan daripada Allah. Nah, itu. Kemudian itulah mana kata tiap-tiap sifat kekurangan itu mustahil. Setengah pada kekurangan iaitu zalim, mengurangkan pahala yang dijanji dan menyeksa dengan yang tak bersalah. Itu semua dipanggil kezaliman, mustahil atas Allah. Nah, maksud dalam kata Allah Maha Suci. Maka bila begitu mestilah bila sebut nama Allah ada ke tak ada? Kalau ada nama saja. Kata terbaik akidah wujud, mesti ada. Ada Tuhan hak yang nama Allah tu, mesti ada. Bukan nama saja. Ada nama saja Tuhan tak ada. Tidak. Allah nama, bagi zat dia wajibil wujud. Dia kata mesti cara ke wujud. Apakah dalil menunjuk tak ada, muka tak dapat lihat dengan mata, tak dapat dengar kita sendiri dengan telinga, tiba-tiba yakin kata ada. Mana buktinya yang menunjuk kata ada? Kan ada huraian satu wujud tu. Baik, setelah kita yakinnya ada, karena yang ada binasa, ada yang dulu kemudian macam-macam. Allah itu naik satu akidah pula sedia. Huwal awwal wal akhiru, dia rakyat nama dia tu. Wal awwalu, Allah itu nama dia awal, dan nama dia juga al-akhiru, nama dia juga az-zahiru, al-batin. Hanya boleh kita letak nama Abdul Awwal. Bagus tu. Jarang letak nama tu kan. Tak pernah dengar ke tak? Abdul Awwal. Boleh juga tu kita ada kan. Nah, boleh anak yang pertama Abdul Awwal. Tuhan nama Al-Awwal, Abdul Awwal. Lepas tu Al-Akhir kita nanti hak akhir. Bergali tak beranak dah kita ni. Nah, isteri kita pun dah habis dah. Masa berlahir tu 60 dah ni. Bolehlah anak kata Abdul Akhir. Bagus. Tapi kalau duk rasa nak dapat lagi tak salta lagi ya, tak Abdul Akhir kan.
bongsu kita panggil. Kan? Jadi setengah Allah Ta'ala sebut al-awwal. Maka ulama bicarakan apakah makna al-awwal? Itu maknanya yang awal, yang sedia adanya, tidak ada permulaan bagi ada Allah. Itu akidahnya qidam. Nah, kerana kita ni semua ada, makhluk semua ada, alam semua ada, tapi ada pun sebelum daripada Allah mengada, tak ada. Sebab itulah dia kata kana Allah wa lam yakun syai'un ghairu. Ada Allah, tidak ada sesuatu selain pada Allah. Sebelum Allah mengada, tidak ada sesuatu. Allah ada. Ada dengan tidak ada permulaan. Tu dia tu yang awal nama dia. Dia dalam bahasanya akidah qidam. Sedia. Apakah dalil menyatakan sedia? Di sana bercakap. Lepas tu kena tahu tafsir tu. Baik. Apabila kita yakin bahawa dia tu yang ada, tidak ada permulaan, takut khayal pula, takut ada kesudahan. Mari pula satu akidah baqa wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nama Allah Al-Baqi. Kita boleh letak nama Abdul Baqi. Apa Tuhan yang kekal? Apa kekal? Yang tidak ada kesudahan baginya. Kita soal pula kan akhirat, bila kita bangkit akhirat esok, sama ada orang mukmin, orang yang kufur, semua kekal. Syurga kekal, neraka kekal. Sama ada kekal syurga neraka dengan kekal Allah? Tak. Kerana kekal syurga neraka kekal makhluk. Kekal ini sebab Allah mengekalkan, panggil kekal aridi. Ada pun kekal Allah hakiki. Nah, itu perbezaan. Wujud kita jaizun yahru pada akal. Wujud Allah wajibun hukumnya. Itu nak kenal kita. Itu huraian dia satu persatu dalam kitab ulama Usuluddin. Dia hurailah satu persatu. Kerana itu wajib kita tahu secara huraian. Tak cukup dengan kita borongkan. Lepas tu lain pada 20 atau 13, tiap-tiap sifat kesempurnaan semua wajib bagi Allah. Bila tarik lagi sampai kepada laisa kamitslihi syai', dan kita dak baca qul huwallahu ahad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah sendiri menyatakan dia adalah ahad, esa. Dan kita sekaligus kan banyak orang di dunia ni Tuhan ni banyak. Tuhan artinya disembah, tak banyak. Ada kata ada Tuhan yang disembah? Ada kan? Banyak ke? Sikit Tuhan yang disembah. Makna yang disembah, sembahan tu banyak dah kat dunia. Banyak lah. Yang sembah api. Tu yang disembah, yang panggil sembahan. Yang disembah terjemah daripada Arab ilah. Ilah pada lurah dengan mana makluh. Ai ma'bud. Tu jadikan Melayu yang disembah. Mana? Ilah yang disembah. Bila tertukar, yang dibuat tambah nun depan sembahan. Lalu tu kita orang Islam, la ilaha, tidak ada sembahan illallah, melainkan hanya Allah. Tidak ada macam mana banyak sembahan. Lalu dikait ai la ilaha ai ma'buda bihaqqin, tidak ada sembahan yang sebenar disembah melainkan hanya Allah juga. Tu kita lihat. Jadi bermakna kata sembahan tu banyak. Maka Allah menyatakan kata qul huwallahu ahad. Ahad, besar. Lepas tu mari pada surah di belakangnya, tidak ada bagi Allah sesuatu pun yang menyerupai. Itu akidahnya mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, ulama buat ibarat bersalahan Allah. Tidak serupa Allah bagi sekalian makhluk walau satu wajah pun. Situlah perselisihan banyak tu. Sama-sama kita orang Islam, orang mukmin iktikad Tuhan tak serupa dengan makhluk. Tapi ada syubhat. Kadang-kadang kita bertempat berjihad, masih lagi. Sedangkan kita bila kita iktikad Allah bersalahan bagi sekalian makhluk selain baru, lazim padanya tak bertempat.
tak berjihad, tak berdiri, tak berkisah. Tu kita orang ahli sunnah. Nah, bila kita kata bertempat berjihad, tapi jihad yang layak, atau kita lari sikit pada ahli sunnah jamaah. Walaupun kata tempat yang layak dengan Tuhan, bukan tempat seperti kita. Nak dia panggil terlari sedikit daripada jalanan ahli sunnah. Ahli sunnah, Allah bersalahan bagi kalian yang baru dengan mana tidak serupa. Pada walau satu wajah pun lazim pada tak serupa, kerana baru ini sifat dia berjiring, berjising, arak. Bila berjiring, berjising, lazim dia marinya berjihad bertempat, ikut bagaimana jiring jising. Manakala Allah tak serupa, tak jiring, tak jising, lazim banyak tak jihad, tak tempat. Itu dia. Supaya kita buat contoh kata, seperti kita mengaji huruf, apa dia ni huruf jim ha kha. Kalau tengok huruf sama kan, tapi yang beza di mana? Di titik noktah. Bila tambah satu titik tak, di mana? Di atas ke di bawah? Kalau di bawah jim, kalau tambah satu titik di atas kha. Bila tak ada titik panggil ha. Maka orang soal, ha tak ada titik, nak tanya titik di atas ke di bawah, kena jawab macam mana? Cuba jawab. Jim ada titik, tanya di bawah ke di atas? Di bawah. Pasal dia ada titik di bawah. Ini bawah pada huruf. Manakala kha ada juga titik di atas. Apa beza dengan dia? Manakala ha tak ada titik. Kalau kata ha ada titik, tak kena ha di mula lagi dah. Ha, tak kena huruf ha. Apa ha ada titik pula? Ada ha di zaman moden. Ha, moden tak moden pun. Ha tidak ada titik. Bila tidak ada titik nak tanya di bawah ke di atas? Titik dia di bawah ke di atas? Kena jawab bagaimana hak tu? Jawab macam mana? Tak di bawah, tak di atas. Ini betul lah. Tak di bawah, tak di atas. Maka tak di atas, tak ada di bawah, tak ada di atas. Ini tak ada apa? Tak ada titik. Adakah lazim daripada tak ada titik, tak ada siapa kah? Ada orang kata, bila kata Tuhan itu tidak ada tempat, tak di bawah, tak di atas, lazim sebab tak ada Tuhan. Macam mana tak ada Tuhan? Tak bertempat, tak ada tempat, tidak jihad. Ini faham? Tidak ada titik. Maka titik dia tidak ada di bawahnya, di atasnya titik dia. Adakah tak ada titik, tak ada siapa kah? Dah ada. Titik dia tak ada. Ular tidak ada kaki. Binatang ular, bahasa surah ular, kalau sini ular, ada tak? Ada ular. Kalau a di belakang tu kan jadi ain lalu kedah ular. Ular. Jadi ular, bahasa surah ular, binatang yang kita kenal yang tidak punya kaki. Kalau ada kaki tak punya ular lah. Apa ada kaki? Ular tidak punya kaki. Apabila tak punya kaki, orang tanya di atas ke di bawah? Mana di atas, mana di bawah, mungkin tak ada kaki. Baik, kalau tak ada siapa ke ular anak. Ular ada kaki, tak ada. Tu tak di atas, tak di bawah. Allah tetap ada, tidak bertempat. Sebab tu tak di atas, tak di bawah.